Wanita itu menitiskan lilin panas ke sudut dahinya yang panjang dan kemudian menampal berlian. Ia sangat sesuai. Tiba-tiba, idea gila terlintas di fikirannya. Bilik kebal syarikat masih mempunyai 1 tan berlian, tetapi mustahil untuk mengumpulnya satu demi satu dengan hanya 10 kuku. Jadi, Lisa mengambil kesempatan daripada orang ramai selepas bekerja dan dengan sengaja menggantung berlian di atas tanah. Bunyi yang jernih serta-merta menarik perhatian semua orang. Melihat ambau menghampiri, dia benar-benar menghulurkan tangannya, menampakkan kukunya yang bertatahkan berlian. Tetapi ambau tidak pernah membayangkan bahawa ketika mereka menumpukan perhatian kepada Lisa, seorang janitor yang berpengalaman selama 50 tahun dengan pantas menghampiri bilik kebal itu dengan sebuah troli. Mengambil kesempatan daripada kekurangan pengawasan, dia cepat-cepat membuka pintu peti besi. Timbunan berlian di hadapannya serta-merta membawa senyuman ke wajahnya, dan cara dia mengosongkan peti besi itu benar-benar luar biasa.